Oh, ada satu lagi. Adakah kita boleh pakai minyak wangi yang beralkohol semasa sembahyang ke? Pertama sekali, alkohol ni, arak ni, adakah dia najis? Ulama berbeza pendapat tentangnya. Mazhab Syafi'i kata najis lah. Asy-Syaukani mengatakan ia tidak najis kerana ada beberapa dalil yang menunjukkan dia tak najis. Semata-mata haram tidak boleh menjadikan dia najis, kerana bukan semua benda haram itu najis. Kerana ayat Quran menyebut tentang pengharaman arak, disebut apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu min rijsun min amali syaitan. Kan? Sesungguhnya al-khamr, arak, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, tenung nasib, rijsun min amali syaitan, najis, kotor. Dia kata kotor tu maksud dia najis. Kita kata tak betul, kerana kalau kotor tu najis, dah tentu berhala najis, dah tentu judi pun najis. Judi dengan berhala tak najis. Habis tu apa benda yang dimaksudkan dengan rijis? Kotor tu kotor bersifat maknawi, makna amalan yang jijik, bukan najis. Jadi mazhab Syafi'i dia kata najis berdasarkan dengan riwayat tu. Syaukani dan minoriti ulama dia kata tak najis, kerana pertama sekali Nabi pernah suruh orang bila ayat arak, pengharaman arak turun dekat Madinah, sahabat-sahabat pakat buang arak dekat jalan. Kalau najis, Nabi tak bagi buang kat jalan, kerana ada hadis Nabi kata jangan buang najis kat jalan. Kan Nabi sebut ittaqu la'anain, takutlah kamu kepada dua orang yang dilaknat, allazi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim, orang yang buang air dekat jalan manusia dan juga tempat teduh manusia. Jadi di jalan ni tak boleh nak buang najis. Kalau arak tu najis, sahabat tak buang kat jalan Madinah. Itu yang pertama lah, arak. Bukan semua benda yang haram itu najis. Ni tuan-tuan kena clear sungguh. Sekali bila kata arak tak najis, tengok ni, geng-geng ni, arak pun boleh minum. No, haram, tak boleh minum. Tapi najis ke tidak, yang ni isu kedua. Sebab dia orang ni kadang nakal sikit. Kita sebut lain, dia faham lain. Kita kata pegang wanita yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Tengok, maknanya pada dia orang boleh lah raba orang perempuan. Dah, isu lain. Isu tu isu lain, raba bak lain, itu dosa lain. Yang ni batal ke tak wudu? Mencuri haram tak? Haram kan? Kalau orang mencuri, batal tak wudu? Tak batal wudu. Tak bermakna kita benar kalau orang curi duit orang. Jadi benda yang haram ni bukan semestinya najis. Nah, buaya haram makan, tapi pegang buaya tak najis, tak kena sama. Okey. Cumanya perfume yang ada pada hari ini tu bukan arak. Dia ada dua istilah tu, satu metanol, satu etanol. Yang mana arak dalam perfume ni arak yang dihasilkan dalam makmal, etanol ya. Dia bukan daripada proses penapaian, bukan proses daripada yeast. Maka alkohol yang ada dalam perfume tu, kalau kita minum bukan mabuk, mati terus. Betul lah, siapa orang sains ni kan? Mati terus. Dia tak ada mabuk dah kan? Jadi arak yang ada dalam perfume tu bukanlah arak yang haram untuk kita pakai. Dia bukan alkohol yang ada dalam perfume tu bukanlah alkohol yang haram untuk kita pakai. Boleh pakai. Dia bukan arak. Dia proses kimia. Walaupun namanya alkohol. Boleh lah? So boleh pakai lah yang ada alkohol ni kan?